أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Ayat 1:1 hingga 1:10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين
سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد مصطفى المرسلين. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertamanya, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Saja aku beriktikaf dalam masjid ini sunat kerana Allah Ta'ala. Yang keduanya, radina billahi rabba, kami semua redha Allah Tuhan kami. Wa bil islami dina, kami semua redha Islam cara hidup kami. Wa bi Muhammadin rasula, kami semua redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Pengerusi majlis, semua seluruh jawatan kuasa masjid, mengurusi masjid, timbalan pengurusi, para pegawai, asatizah, seterusnya umat Nabi Muhammad, saudara se-Islam yang saya kasih sekalian, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia berkat, akhirat selamat. Manusia yang paling Allah berkat adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi hijrah bersama dengan Abu Bakar, Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian ada seorang penunjuk jalan yang bukan Islam, namanya Abdullah ibn Urayqit. Dia tak Islam. Salah satu kejadian yang berlaku, Nabi singgah di sebuah kemah. Seorang pasangan suami isteri yang bernama Abu Ma'bad dan Ummu Ma'bad. Kisah ini sahih. Nabi singgah. Waktu Nabi singgah dengan Sayyiduna Abu Bakar dan juga Abdullah ibn Urayqit, waktu tu di rumah itu hanya ada Ummu Ma'bad, seorang wanita yang sudah tua, tak ada anak, di kemah tengah-tengah padang pasir. Adat orang Arab, mereka sangat memuliakan tetamu. Kalau ada orang luar Mekah datang ke bandar Mekah, kota Mekah, dia boleh tumpang mana-mana rumah selama 3 malam tanpa disoal oleh tuan rumah. Yang ni sangat pelik, ajaib, sangat bagus. Kita hari ni kalau tumpangkan orang macam tu, bangun esok cerah, rumah tu cerah. Cerah bukan dia tolong cuci, dia tolong sapu barang-barang berharga. Sampai hari ini, kebanyakan rumah Arab ada bilik tetamu khas. Maka Nabi singgah, Nabi minta untuk jadi tetamu. Ummu Ma'bad, seorang wanita tua ketika itu, suaminya di luar. Kemudian Ummu Ma'bad kata, di rumah kami, di kemah kami tiada makanan. Di kemah kami tiada makanan. Bahkan air pun tiada. Nabi tanya, wahai Ummu Ma'bad, Nabi tak kenal. Lepas berkenalan, wahai Ummu Ma'bad,
ada tak binatang ternakan di rumah kamu? Ummu Ma'bad kata, semua dibawa oleh suami kecuali seekor yang sakit. Ada di belakang rumah, kambing betina yang kurus, ada di belakang rumah. Nabi ambil kambing tu, Nabi minta izin, wahai Ummu Ma'bad, izinkan aku untuk menggunakan kambing ini. Nabi letak tangannya di perut kambing betina itu, lalu mengembung perut kambing itu. Setelah Nabi ucapkan Bismillah, Bismillah aja, Bismillah dengan nama Allah. Satu ucapan yang disebutkan oleh semua Rasul dalam dunia ini. Keluar rumah Bismillah, masuk rumah Bismillah, pakai baju Bismillah, nak mula ceramah Bismillah, nak makan Bismillah. Semua keadaan harian kita hanya dengan menyebut Bismillah dengan nama Allah. Ummu Ma'bad melihat satu persatu yang berlaku dan melihat bagaimana Rasulullah melayan sahabat dan juga anggota musafir yang ada dalam kumpulan Nabi. Kemudian diisi semua bekas dalam rumah Ummu Ma'bad sampai penuh. Susu yang hasil daripada kambing betina kecil yang sakit, yang belum melahirkan anak. Setelah selesai, Nabi pun beredar dari tempat tu. Kemudian Abu Ma'bad balik. Abu Ma'bad bila balik, tengok dalam rumah semua bekas dipenuhi susu. Lalu Abu Ma'bad bertanya, wahai Ummu Ma'bad, tiada kambing yang aku tinggalkan kecuali yang sakit dan belum mengeluarkan anak. Daripada mana kamu dapat susu ni? Maka jawab Ummu Ma'bad, tadi datang seorang lelaki. Kebanyakan keadaannya senyum. Beliau tidak bercakap dengan suara yang lantang. Semua yang ada di kelilingnya mendengar apabila dia bercakap. Apabila dia minum, dia menyebut Bismillah. Beliau mendahulukan orang yang lebih tua daripadanya. Cerita pasal Rasulullah. Baru berjumpa, tak cukup sehari pun, beberapa jam jumpa, satu orang asing menggambarkan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai satu lelaki yang penuh dengan akhlak yang mulia. Nabi tak bagi tahu aku Rasulullah. Nabi tak bagi tahu aku ni Allah Taala hantar sebagai pesuruh Allah. Berimanlah kamu kepada Allah. Nabi hanya menjalankan tanggungjawab dia sebagai seorang hamba Allah dan sebagai seorang pesuruh Allah. Ummu Ma'bad tak tahu itu pesuruh Allah. Tapi bila suami dia balik, bila suami dia tanya, siapa yang bagi susu ni wahai Ummu Ma'bad? Ummu Ma'bad bercerita panjang, innahu rajulun mubarak. Wahai Abu Ma'bad, aku yakin lelaki yang datang itu adalah lelaki yang penuh dengan keberkatan. Dia tak tahu pun yang tu Nabi, tapi dia sebut lelaki yang penuh dengan keberkatan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang jumpa baginda 1 jam, orang puji akhlak baginda Rasulullah dengan akhlak baginda. Kita orang kenal 5 minit, orang sebut keburukan kita dengan perkataan yang kesat yang keluar dari mulut kita baru 5 minit. Hasbunallah wa ni'mal wakil zaman ini. Maka lelaki dan manusia yang paling Allah berkat dalam alam ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana beliau, baginda Rasulullah, manusia yang paling mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itu rahsia dia. Manusia yang paling mentaati Allah,
Manusia yang apabila azan dilaungkan, apabila suara yang mewakili Allah berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, bergetar kerinduan bila mendengar suara azan, bergegas meninggalkan pekerjaan untuk menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. 5 kali sehari Allah SWT menjemput kita ke rumahnya. 5 kali. Malam ni boleh muhasabah berapa kali kita ke rumah Allah. Kalau kita kerja dengan pejabat, tak boleh nak keluar, ada alasan tak main masjid, boleh semayang jemaah di pejabat. Tapi kalau kita toke, kita manager, kita yang bos, kita boleh tinggal tempat kita bila-bila masa saja untuk pi ke masjid. Tapi tak pi juga, sebab sibuk bermesyuarat, sibuk kira harta. Manusia yang paling Allah berkat adalah manusia yang paling mentaati Allah Subhanahu wa taala. Iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya lupa, gempa bumi di Turki dan Syria. Ini bukan nak kutip derma nah. Nak bagi tahu saja. Nak buka panas, nak buka kod. Tadi nak bergaya jugalah. Tak apa. Gempa bumi di Syria, saya alhamdulillah dulu belajar di Syria. Kami akan ke sana nanti bulan 8 bersama dengan tuan-tuan guru yang dulu pernah belajar di Syria. Adalah beberapa orang tuan-tuan guru. Semua tuan-tuan guru. Saya aja tolong angkat back. Bulan 8. Kemudian bila berlaku gempa bumi, masing-masing pakai kata boleh pergi kan ni? Sebab gempa bumi itu sudah ratusan tahun tidak berlaku. Wallahu alam, itu yang saya tahulah. Ratusan tahun di Syria, mana ada gempa bumi? Di Syria. Semalam saya berhubung dengan satu orang kawan kenal di Turki. Maklumat yang saya dapat di Turki, saya tanya dia macam mana dengan bantuan daripada NGO di seluruh dunia. Dia kata di Turki tak putus bantuan, sangat banyak. Sebab Turki ni dia moden, lapangan terbang dia banyak, tak ada sekatan, suasana politik dan sosial dia mengalu-alukan bantuan antarabangsa untuk masuk. Dia mudah lah, dia mudah. Barang pun banyak. Tetapi di Syria setakat semalam, di satu tempat yang kritikal baru masuk 1 NGO, baru masuk 1. Jadi tuan-tuan tengok NGO yang buat kutipan untuk Syria tu, boleh inilah, boleh pakat bagilah. Syria ni umpama jatuh, ditimpa tangga, digigit serigala pula 3. Jatuh dah, ditimpa tangga pula, kena gigit pula lagi. Lepas jatuh, lepas ditimpa tu kena gigit pula. Itulah keadaan mereka yang mengalami perang sejak daripada 2011. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati di bawah timbunan 20,000. Mati di bawah timbunan 20,000. Saya ada kawan-kawan ramai di sana, mereka hantar video. Ada video yang viral, seorang ayah bersama dengan anaknya di bawah timbunan. Mati syahid ayah tu, dia mendakap anaknya di bawah timbunan dan anak dia selamat. Si ayah tu mati syahid. Ni kasih seorang ayah. Video real lah, mereka ambil video. Tuan-tuan. Jadi bantuan ke Syria tak ada. Tolong jawablah orang kaya yang ada di Malaysia ni.
Yang mana yang dalam bank ada 1 juta ke atas no, jawablah di depan Allah SWT. Saya tolong umum Kalau saya ada 1 juta, saya bagi dah sikit. Saya tak ada 1 juta. Allah Ta'ala singgahkan duit tu di dalam akaun bank kamu, bukan untuk kamu seorang. Sebab tu dia ada zakat. Dia ada zakat, no? Terutamanya yang ratus-ratus juta ni lah, yang ratus-ratus juta. NGO yang buat kutipan dapat banyak kutipan, jangan duk ambil 30% untuk pengurusan. Ni saya ingatkan NGO. No, jangan ambil 30% untuk pengurusan, hantar semua ke sana, sebab bantuan ke Syria sangatlah sedikit. Baru 1 semalam saya telefon kawan yang duduk di sana, baru masuk 1. Dan guru-guru saya yang mengajar di Institut Ma'had Al-Fathil Islami satu ketika dulu, dia terlibat secara langsung, Al-Syekh Mahmud Dahla. Sekarang ni hafizahullah, beliau terlibat secara langsung lah untuk membawa bantuan itu ke sana. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, saya akan ke sana lah, InsyaAllah. Tapi saya tak buat kutipan apa, no? Saya nak minta direct ke orang yang kaya-kaya ni. Dia tak bagi, dia jawab lah. Ni saya umum siap-siap. Hak kaya-kaya, hak kenal saya tu, tunggu lah. Nanti saya buat iklan, buh muka dia. Ni saya minta kat Tan Sri ni berapa kan. Nak bagi tak bagi, yang tu dia dengan Allah. Okey, tuan-tuan sekalian. Dalam 12 bulan ada 4 bulan Allah namakan bulan-bulan haram, iaitu bulan-bulan yang mulia dan ada fadilatnya. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Bulan yang 12 ada 4 bulan Allah namakan bulan haram kerana dia bulan yang mulia. Sebelum Nabi lahir dulu, 4 bulan ini Arab mengisytiharkan haram berperang kerana memuliakan 4 bulan ni. Islam datang, Rasulullah diutuskan, bulan ini masih dianggap sebagai bulan-bulan yang mulia. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Sekarang kita berada dalam bulan Rajab, maka dia bulan yang mulia. Yang pertama, Nabi membanyakkan amal ibadat dalam bulan Rajab. Yang ni confirm, tak ada khilaf, InsyaAllah. Nabi membanyakkan ibadat dalam bulan Rajab. Berani ni. Dia suruh doa. Pergi duduk lah. Bulan Rajab. Jadi ulama sebut, Syekh Abu Bakar Al-Imam Abu Bakar Al-Warraq, dia sebut Rajab Syahruz Zar'i. Rajab bulan untuk bercucuk tanam, Sya'ban Syahruz Saqi. Sya'ban bulan untuk mengairi tanaman, wa Ramadan Syahrul Hasad. Dan bulan Ramadan, tuan-tuan, yang berbaki tak lama lagi adalah bulan menuai. Kita lambat 1 Ramadan baru start pegang Quran, baru start sapu debu daripada Quran. Ulama salaf dulu, Rajab mereka memulakan untuk tambah ibadat. Mula daripada malam ni, tuan-tuan, tambah ibadat. Ia adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mula menambahkan amal ibadat dalam bulan Rajab. Allah sebut dalam surah At-Taubah ayat 36, inna iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahran. Allah Ta'ala sebut di sisi Allah
bilangan bulannya 12 bulan daripada Muharram apa semua tu sampai ayat zalikad dinul qayyim, itulah agama yang mantap kukuh, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Dalam ayat tu Allah Ta'ala sebut tentang bulan-bulan haram yang 4 tadi. Nabi huraikan ada 4 bulan haram. Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Taubah, jangan menzalimi diri kalian dalam bulan tu, bulan kita duduk ni, iaitulah bulan Rejab, bulan yang mulia, sesuai untuk kita tambahkan bilangan puasa. Yang dulu puasa seminggu sehari, bulan Rejab dia puasa seminggu 2 hari. Wahai Allah, aku tambahkan bilangan ibadat ni kerana pesuruhmu dan kekasihmu menambahkan amal ibadatnya dalam bulan ini. Kalau dulu bawa mai semayang Jumaat seminggu 50, dalam bulan Rejab tambah 100. Bagi tahu dekat diri kita, ya Allah, aku tambah jadi 100 ini kerana kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam meningkatkan ibadat dalam bulan Rejab. Sebab tu Nabi sebut sum minal hurumi watruk, berpuasalah dalam bulan-bulan haram dan tinggallah mana yang kamu nak. Puasa yang kamu nak, tinggalkan dengan mana yang kamu nak. Riwayat Imam Ahmad dengan sanad jayyid, bisanadin jayyid. Dan Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau sebut para sahabat bila masuk bulan Rajab mereka suka untuk mengerjakan umrah. Dengar ni sunnah-sunnah. Ni sunnah sahabat ni bukan bid'ah ni. Geng suka bid'ah orang dengar elok. Ni yang ulama kami ajar. Ulama kami ajar untuk membanyakkan ibadat dalam bulan Rajab ni. Ini dalilnya. Ini dalilnya, ini kitabnya, ini hadisnya, ini ayat Qurannya. Jangan cepat sangat melatah hobi nak bid'ah syirikkan orang ni. Tuan-tuan, kata Al-Imam Ibn Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif, istahabba Umar bin Al-Khattab, Sayyiduna Umar bin Al-Khattab, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, dan juga Sayyiduna Ibnu Umar, bila sampai bulan Rejab, sahabat-sahabat ni dan ada lagi sahabat lain, mereka suka pilih Rejab untuk mengerjakan umrah. Rejab untuk mengerjakan umrah, bulan yang sahabat dan Rasulullah membanyakkan amal ibadat, persiapan untuk ke Ramadan, persiapan untuk masuk ke Ramadan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, saya mengambil kisah seorang sahabat, satu kisah saja malam ni. Seorang sahabat Nabi yang saya yakin saya sebut nama dia, ramai daripada kita yang tak pernah dengar nama sahabat tersebut, iaitu Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Jarang orang Melayu nama Sa'id. Sa'ad ramai, Sa'id jarang sikit. Sa'id, ia nama yang barakah. Nak bincang barakah ni, barakah ni tajuk dia panjang. Masa yang barakah, umur yang barakah, keluarga yang barakah, harta yang barakah, subhanallah, anak-anak yang barakah, kehidupan dunia yang diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, barakah. Antara cara untuk mengambil keberkatan, namakan anak-anak ni dengan nama alim ulama ataupun dengan nama para sahabat yang berkat. Antaranya Sa'id, seorang sahabat yang sangat hebat tapi tak ramai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kenal dengan beliau. Antara guru beliau yang beliau tak pernah cakap walaupun satu perkataan, tetapi guru itulah yang mengubah hidup beliau. Tengok guru yang dia tak pernah cakap dengan guru tu satu perkataan pun,
Guru tu pun tak pernah bercakap dengan dia satu perkataan pun, tetapi guru itulah yang mengubah pendirian dan kehidupan beliau. Ketika mana dia melihat guru itu ataupun manusia itu sedang diazab dan dibunuh oleh pemimpin-pemimpin Mekah satu ketika dulu. Zaman Rasulullah ada satu orang sahabat Nabi pun tuan-tuan kita jarang dengar nama, iaitu Khubayb ibn Adi. Khubayb ibn Adi, bukan Khabbab ibn al-Arz, tu sahabat lain pula. Khabbab satu orang sahabat yang diseksa. Dia hidup zaman Rasulullah, dia diseksa, disalai di atas api sehingga kelihatan tulangnya. Disalai di atas api sehingga kelihatan tulangnya. Tuan-tuan, 25 juta orang Islam di Malaysia, termasuk saya yang bercakap, tidak pernah diseksa sebegitu untuk menjulang dan menyebarkan Islam. Beruntung kita. Kita pegang Islam dalam keadaan yang selesa. Tak ada ujian apa pun. Tu pun ikut Tai Pusam berarak. Dia pun masuk juga berarak dalam Tai Pusam. Minggu lepas saya dapat, ni bukan keluar tajuk ni, saya dapat video. Itu pertama kali saya tengok dan saya terkejut. Video tu di satu negeri di Malaysia. Orang Hindu berarak Tai Pusam, bawa berhala cucuk apa semua tu. Orang Melayu ada ramai dalam tu, berarak juga. Pun bersiul menyanyi juga. Saya tengok balik video tu, tengok. Ada satu ustaz tu, dia share video tu, baru je berlaku. Dia kata, ustaz, tolong sebutlah, ni umat Islam kita di sebuah negeri berarak sekali dengan berhala, dengan orang yang sembah syaitan dalam tu. Apa yang mereka tu sebut, tu acara keagamaan mereka. Tak boleh, dia bukan adat, dia bukan budaya, dia acara keagamaan. Itu kali pertama saya melihat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya ulang banyak kali video tu. Saya ulang sebab saya tak pernah tengok orang Islam sertai perarakan Tai Pusam. Itu kali pertama saya tengok. Rupanya dah berlaku sejak 3-4 tahun kebelakangan ni. Seronok, tak ada kerja. Dia jadi masa kosong. Dia jadi nak isi, nak gembira, berhibur. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sampai tak ada had nak berhibur, sampai tak ada had. Dengan berhala-berhala tu kamu ikut, dengan dia duk menyanyi pun kamu melompat-lompat menyanyi dalam tu. Ada yang tak bertudung, Melayu Islam, ada yang bertudung. Saya tengok, saya kata la ilaha illallah. Malaysia, ingatkan luar. Kan? Jagalah tuan-tuan, anak-anak yang akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu ayah tolong tengok anak-anak sampai ke perarakan Tai Pusam, mereka ikut anak-anak baru ni. Wal'iyadzubillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sa'id bin Amir, dia tengok satu orang lelaki nama Khubayb ibn Adi. Waktu ni kisah ini berlaku, Rasulullah dah hijrah pergi Madinah. Nabi telah berhijrah ke Madinah Munawwarah, semua sahabat. Mekah tidak berbaki orang Islam kecuali sedikit yang sangat. Semua dah hijrah ke Madinah. Berlaku perang Badar, umat Islam menang perang Badar. Baru 2 tahun bentuk negara Islam Madinah, umat Islam dengan bantuan Allah, dengan izin Allah, dengan kasih Allah menang. Walaupun bilangan mereka sedikit. Dengarlah semua umat Nabi Muhammad. Umat Islam selalunya menang apabila iman mereka sempurna dengan Allah.
Kalau 1000 orang tentera, ada 5 orang yang penyakit, boleh kalah 1000 tadi. 1000 orang tentera Islam boleh kalahkan 10,000 tentera bukan Islam, seandainya 1000 tentera Islam semua solid beriman dengan Allah Azza wa Jal, tidak mendahulukan dunia daripada akhirat, mesti menang. Berapa tahun sejarah membuktikan? 1000 tahun sejarah membuktikan umat Islam, tentera mereka selalunya sedikit. Akhir zaman nanti 2023, akhir zaman nanti akan berulang peperangan itu. Kita akan bertempur dan menghadapi tentera bukan Islam. Bilangan kita ratusan kali ganda lebih kecil, tetapi kita akan menang dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang sertai pasukan Imam Mahdi ketika itu kesemuanya orang beriman sahaja, aulia sahaja. Aulia sahaja. Seluar pendek tak boleh. Main takraw petang-petang seluar pendek, yang tu selamat malam, kirim salam. Hari-hari isap rokok bui lagi, yang tu selamat malam. Semayang tak cukup 5 waktu lagi, yang tu kirim salam. Dia mesti yang solid. Yang solid. Main game sampai tak semayang, lagi kirim salam. Boleh main game sampai lepas semayang Jumaat, main game. Takbir kuat. Kan, Allahu Akbar. Saya pergi mana tau, anak remaja macam ni, orang muda ramai kan, takbir punya kuat. Subuh esok tak semayang. Takbir apa? Takbir kuat, selaras dengan ibadat. Tuan-tuan sekalian, orang Quraisy dia tangkap beberapa sahabat Nabi, antaranya Khubayb ibn Adi. 9 saya habis, tuan-tuan yang risau. 9 saya berhenti. InsyaAllah. Kisah kita dapat yang tibar, pegang sampai akhir hayat untuk bawa keluarga kita sama-sama masuk dalam syurga, insyaAllah. Pemimpin Quraisy berjaya tangkap beberapa sahabat Rasulullah, antaranya Khubayb bin Adi. Kurung di penjara di Mekah berhari-hari, tidak diberikan makanan. Satu orang wanita tua lalu tepi penjara Khubayb ibn Adi. Setelah hari ketiga, hari keempat tidak diberikan makanan, kata jariah wanita itu, dia kata, demi Allah, aku melihat buah-buahan di tangan Khubayb, yang mana buah-buahan itu bukan pada musimnya. Makan buah. Pemimpin Quraisy, dia nak bunuh, dia tak bagi makan 2-3 hari sampai lembek. Kata jariah yang tolong sapu bersihkan penjara ni, dia kata, aku melihat buah-buahan di tangan Khubayb dan buah itu pada bukan musimnya. Makan. Khubayb ibn Adi, ini kisah Sayyidina Khubayb. Sampai pada hari pembunuhan, dibawa ke Tan'im. Siapa yang pernah pergi umrah dia tahu Tan'im. Tan'im di luar tanah haram. Sebab orang Mekah walaupun tak Islam, mereka hormat tanah haram Mekah. Mereka tidak berzina dalam tanah haram Mekah, mereka tak minum arak dalam tanah haram Mekah, mereka tak bunuh orang. Orang Arab zaman tu walaupun tak Islam, mereka takkan bunuh orang dalam tanah haram. Nak bunuh orang, dia keluarkan daripada tanah haram ke Tan'im, tanah halal. Keluar ke Tan'im. Bawa Khubayb ibn Adi, buat pengumuman
dalam TV, radio, semua. Contohlah ni, contoh buat pengumuman semua penduduk Mekah keluar ke Tan'im untuk menyaksikan dan memberikan penghinaan terakhir kepada musuh Mekah, iaitu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khubayb diikat, disalibkan, bukan kerana mereka beragama Kristian, bukan. Tapi bila ikat orang di kayu yang dibuat macam tu, sebab tangan nak ikat macam tu, maka Arab pun guna perkataan yuslabu. Disalib tu maksudnya diikat pada kayu yang berbentuk T tu. Yuslabu. Khubayb ibnu Adiyin. Disalibkan Khubayb, seluruh penduduk Mekah telah pun sampai. Kata Sa'id bin Amir, ni hero cerita ni, dia belum Islam, dan ketika itu usianya masih remaja. Disebabkan aku remaja, aku masuk celah-celah bawah sampai ke depan, sehingga aku melihat Abu Sufyan bin Harb dan Safwan ibn Umayyah dan beberapa menteri-menteri kanan Quraisy ketika itu. Menteri-menteri kanan Quraisy diberi duduk tempat depan sekali untuk memberi penghinaan terakhir. Semua penduduk Mekah ribuan telah berkumpul. Ketika Khubayb disalib, aku mendengar satu permintaan daripada Khubayb, iaitulah, wahai pemimpin Mekah, izinkan aku solat 2 rakaat semayang. Penyejuk hati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membuatkan seseorang itu berada seakan-akan sangat hampir kepada Allah Subhanahu wa taala, ialah ketika mana seseorang itu solat. Dan beruntunglah manusia yang akhir hayatnya dipilih oleh Allah ketika mana dia solat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab waktu mati tidak boleh dipilih dan tidak boleh dibeli. Sekalipun kamu mempunyai 100 bilion USD, kamu tak boleh pilih. Bila Allah mematikan seseorang itu dalam keadaan sujud, bermaksud itulah pilihan Allah dan hadiah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang tu. Allah nak muliakan dia, bertemu dengan Allah, berpisah roh daripada tubuhnya dalam keadaan yang paling mulia kehidupan orang tu, iaitulah dia rokok atau sujud ataupun menyembah Allah Subhanahu wa taala. Khubayb tak minta untuk balik rumah 2 hari 1 malam. Khubayb tak minta untuk makan makanan yang sedap buat kali yang terakhir. Permintaan terakhir Khubayb satu saja, solat 2 rakaat. Itulah permintaan manusia-manusia yang berhati akhirat. Manusia-manusia yang berhati akhirat sentiasa mendahulukan Allah dan Rasulnya dalam kehidupan dia. Dia nak buat keputusan dalam rumah tangga dia, dia utamakan akhirat. Dia nak buat keputusan dalam perniagaan dia, dia utamakan akhirat halal dan haram. Dia nak buat keputusan dalam kerjaya dia utamakan akhirat. Pekerjaan aku ataupun benda yang aku buat ni halal ataupun haram di sisi Allah Jalla Jalaluh. Da'ni arka'u rak'atain, berikan aku untuk solat 2 rakaat. Bukan nak jumpa dan bercakap dengan anak dan isteri, tak ada. Anak dan isteri, ketika mana orang-orang soleh meninggal dunia, para malaikat datang berduyun-duyun bagi tahu, la takhaf wala tahzan, jangan kamu takut wahai si soleh yang mati, jangan kamu sedih, urusan keluarga kamu akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini hari pertama kematian orang-orang soleh. Jangan risau, jangan takut. Allah akan selesaikan urusan keluarga kamu. Sebab tu para sahabat mereka tak risau solat 2 rakaat. Permintaan terakhir Khubayb ibn Adi diterima oleh pemimpin Quraisy. Selalunya raja ni dia zalim macam mana pun dia akan tanya, ada permintaan terakhir? Tuan-tuan tengoklah cerita-cerita kerajaan dulu, kalau dia nak hukum bunuh dia akan tanya, apa permintaan terakhir kamu? Termasuk Fir'aun yang membunuh Masyitah. Fir'aun, manusia yang paling zalim atas dunia ni, waktu dia bunuh Masyitah dan 4 orang anak Masyitah, 4 orang anak Masyitah, dia tanya Masyitah, apa permintaan terakhir kamu? Ini dalil dia. Dia tanya, maka Masyitah pun jawab. Adalah cerita dia panjang, cari sendiri. Tuan-tuan cari. Menarik cerita wanita yang hebat. Setelah dia solat, Khubayb ibn Adi, satu orang guru yang saya sebut tadi, belum ada satu perkataan dia bercakap dengan Sa'id, dan Sa'id bin Amir belum sempat bercakap satu pun perkataan, tetapi Khubayb itulah yang mengajarkan kepada Sa'id erti kehidupan dunia dan akhirat ini. Nampak tuan-tuan, ajaib, Masya Allah. Apabila Khubayb selesai solat, dia melihat ke arah pemimpin-pemimpin Quraisy yang duduk di atas kursi-kursi hebat tadi. Dia kata, aku sengaja memendekkan solat tadi kerana risau kamu sangkakan aku takut dengan mati. Masih jantan lagi, nak kena bunuh dah, masih lelaki lagi, masih panglima lagi. Kita baru kena gertak tukar tempat kerja, tukar tempat kerja, terus sokong. Tak kira zalim kah tak zalim kah, sokong. Janji tak tukar saya tempat kerja. Susah bos. Anak 3 orang dah mengaji daftar sekolah, susah lah. Bini saya pun duduk meniaga depan rumah apa. Iman saya dan iman kita hari ini. Dia tengok muka pemimpin-pemimpin Quraisy, dia kata, aku pendekkan solat sebab aku tak mau kamu sangkakan aku takut untuk mati. Tapi itu penghormatan dan amalan terakhir dia sebelum dia mati, solat. Allahu Akbar. Habis. Lalu diikat tubuh Khubayb di atas kayu tadi. Orang ramai mula membaling batu. Tuan-tuan, seketul batu nak rasa macam mana? Orang ramai mula membaling batu dan kayu. Darah mula bercucuran daripada tubuh Khubayb. Lalu pemimpin Quraisy mengarahkan untuk pekerja bunuh itu memotong tubuh Khubayb sedikit demi sedikit. Lalu anggota tubuh sahabat Nabi yang bernama Khubayb ibn Adi radhiyallahu anhu dipotong kakinya. Pemimpin Quraisy bangun. Wahai Khubayb, kalau kamu nak aku bebaskan kamu sekarang, gantikan dengan tempat kamu itu dengan tubuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam tu saya sebut. Pemimpin Quraisy tu kata, wahai Khubayb, aku turunkan kamu sekarang, kalau kamu tebuskan diri kamu dengan tempat dan jasad Muhammad, walaupun tubuh kamu sedang dan telah dipotong sekarang ni, potong kaki. Khubayb tengok muka pemimpin Quraisy tu, dia kata, bukan sahaja tubuh ini tidak boleh ditukar dengan kekasih kami Muhammad, kalau kamu nak cucuk tubuh Nabi kami dengan sebatang duri pun takkan aku benarkan. Kamu nak lukakan tubuh kekasih kami dengan sebatang duri, takkan aku benarkan. Yang tu bukan kena potong kuku, tuan-tuan. Bukan potong kuku. Dipotong
Lalu dipotong tubuh Khubayb sedikit demi sedikit sebelum beliau menghembuskan nafas yang terakhir. Beliau mendongakkan kepalanya ke langit. Allahumma ahsihim adada waqtulhum bidada wala tubqi minhum ahada. Kata Sa'id, aku mendengar doa itu dan aku menghafal doa itu. Ya Allah, kira mereka seorang demi seorang. Khubayb kata, kira mereka seorang demi seorang, bunuh mereka semua sekali yang hadir ini, dan jangan tinggal seorang pun. Tuan-tuan, waktu tu yang hadir tu semua bukan Islam. Wala tubqi minhum ahada, jangan kau tinggalkan seorang pun. Semua yang hadir tu mati. Ni mati dalam perang ni mati dalam perang ni. Kalau yang tak mati, masuk Islam. Antara yang masuk Islam hasil daripada melihat peristiwa ajaib itu adalah Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Itulah guru beliau yang saya beritahu tadi. Tak sempat ajar pun satu perkataan. Khubayb tidak pernah mendengar perkataan Sa'id. Sa'id tidak pernah mendengar perkataan Khubayb. Kata Sa'id, peristiwa itu membuatkan aku berfikir dan bermimpi. Acap kali bermimpi berulang kali melihat wajah Khubayb ibn Adi, dan akhirnya aku mengisytiharkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sa'id pun berhijrah pi Madinah. Hijrah pi Madinah, siapa ada di Madinah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khubayb, maaf, Sa'id ibn Amir, bismillah. Alhamdulillah, bismillah. Alhamdulillah. Sa'id hijrah ke Madinah, duduk dengan Rasulullah, jadi anak murid yang rapat, sehingga terkenal di kalangan sahabat. Sa'id bin Amir ini seorang sahabat yang hebat ibadat, ilmu dan wara' serta zuhudnya. Asal bukan Islam, masuk Islam lewat perang Badar, semua dah berlaku. Masuk Islam melazimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi seorang sahabat yang dihormati oleh sahabat-sahabat lain yang hebat. Abu Bakar menghormati Sa'id, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu menghormati Sa'id bin Amir. Muda lagi, tapi zuhud dia, wara' dia, abid dia, banyak beribadat Sa'id bin Amir. Sampai Nabi wafat, Abu Bakar pun wafat, Sayyiduna Umar ibn al-Khattab panggil Sa'id bin Amir. Ketika Sayyidina Umar menjadi presiden umat Islam, semua tolak, tak mau jadi presiden. Tak sama dengan zaman hari ini. Kita berebut, pijak lagi boleh. Ni tak kata kat siapa lah. Semua serupa. Hak warna apa pun lebih kurang lah. Tu dia. Ni adil lah. Kita zaman hari ini pulun untuk naik dan pegang. Zaman dulu salafus salih, para sahabat bersumpah-sumpah dengan nama Allah, tak mau jawatan. Miskin kok ustaz, mana nak ada bilion-bilion ni. Sebab zaman dulu miskin kot ustaz tu yang tak berebut. Ni dia miskin. Sayyiduna Umar bin al-Khattab pada zaman beliau Sayyiduna Umar bin al-Khattab pada zaman beliau, Rom dan Parsi dikalahkan. Saya tak mau cerita lah tuan-tuan. Rom dan Parsi ni lagi kaya daripada Amerika dan Rusia hari ini. Dari sudut kekayaan, lebih kaya daripada Amerika dan Rusia hari ini. Tuan-tuan bayang kalau jadi presiden zaman tu. Sayyidina Umar panggil Sa'id bin Amir.
Lepas berbincang, bersembang, kata Sayyidina Umar, wahai Sa'id, aku lantik kamu jadi gubernur Homs. Gubernur ni menteri besar zaman hari ni, Homs. Kaya tuan-tuan, semua negara-negara Islam kaya raya. Wahai Sa'id, aku lantik kamu jadi gubernur Homs. Sayyidina Umar ni seorang yang great leader, pemimpin yang hebat. Daripada 4 orang Khulafa' Rashidin, zaman emas adalah zaman Sayyidina Umar. Banyak kementerian diwujudkan pada zaman Sayyidina Umar. Mujahidin diberi gaji pada zaman Sayyidina Umar, digajikan, ada gaji. Kementerian A, Kementerian B hebat zaman Sayyidina Umar. Sa'id bin Amir, aku lantik kamu menjadi gubernur. Bila Umar lantik, maksudnya orang tu bukan saja alim, soleh, tetapi juga mahir dalam kepimpinan. Sayyidina Umar hanya akan lantik orang yang mahir dalam kepimpinan. Wahai Sa'id, kamu jadi gubernur Homs. Tuan-tuan, apa jawab Sa'id bin Amir? Tuan-tuan, tadi tok guru dia Khubayb, ni anak murid. Sa'id bin Amir yang dihormati oleh Abu Bakar, yang dihormati oleh Umar. Jawab Sa'id, nasyattukallah ya amiral mu'minin alla taftinani. Wahai presiden umat Islam, aku bersumpah dengan nama Allah untuk kamu tidak melantik aku kepada jawatan itu. Aku bersumpah dengan nama Allah, wahai Amirul Mukminin, jangan lantik aku untuk jawatan itu. Sayyidina Umar marah. Faghadiba Umar, faqala lahu wayhaka ya Sa'id, wada'tum hadha al-amra ala unuqi thumma takhallaytum anni. Itu bahasa Arab dia. Dia kata, bahasa terjemah bahasa kita, Sayyidina Umar jawab, celaka kamu wahai Sa'id. Marah, jadi marah. Kalian letakkan beban ini di tengkok aku, kemudian kalian lari tinggalkan aku. Beban tuan-tuan, beban. Amanah itu beban. Tanggungjawab itu beban. Jawatan itu beban. Kamu Perdana Menteri Malaysia, 30 juta di bawah kamu akan disoal oleh Allah Jalla Jalaluh. Ni saya umum. Saya umum, ni tanggungjawab saya untuk sebut di hadapan pemimpin. Siapapun kamu, bermula daripada Perdana Menteri, kamu Sultan, kamu Menteri Besar, berapa orang rakyat di bawah kamu, tiap-tiap orang itu akan disoal oleh Allah Jalla Jalaluh. Selesai tanggungjawab saya. Saya dah beritahu. Sebab itu para sahabat, walaupun mewah ketika itu, harta Madinah sangat banyak, 1000 kali ganda lebih banyak daripada perbendaharaan Malaysia. Sangat banyak. Tetapi mereka bersumpah-sumpah untuk tak mau jawatan ini, kerana mereka tahu innahu la nadamah. Seperti mana Nabi sebut kepada seorang sahabat, Nabi kata, ya Aba Dhar, wahai Abu Dhar, jawatan itu tanggungjawab dan ia adalah penyesalan di hari kiamat. Ia bukan benda yang dibangga-banggakan. Yang berebut ni orang hari ni saja berebut. Tak kira halal haram dah, berebut, janji naik. Saya tak tuju ke siapa tuan-tuan, siapa-siapa sajalah, jawatan apa pun, daripada ketua kampung sampai yang atas. Senang, semua dapat seorang sikit, termasuk saya lah. Sayyidina Umar kata, tak boleh, kamu gubernur, hantar pergi ke Homs. Homs ni di Syria. Pergi. Sebelum pergi, Sayyidina Umar kata, aku nak tentukan allowance kamu. Wahai Sa'id, aku nak tentukan allowance kamu. Sa'id kata, tak perlu. Bayaran tahunan Baitul Mal sudah mencukupi. Duit Baitul Mal, duit zakat, dah cukup.
Tak perlu. Dia pergi bawa ahli keluarga, pergi ke Homs. Selepas beberapa bulan, datang wakil-wakil pemerintah daripada seluruh dunia Islam, wakil daripada Homs, wakil daripada Dimashq, wakil daripada Qahirah, wakil daripada Kufah, wakil daripada Baghdad. Sayyidina Umar menghadap Sayyidina Umar kata, tulis nama fuqara di negeri kamu, orang-orang fakir. Lalu sampailah senarai nama fuqara, orang-orang fakir Homs. Sampailah senarai nama orang-orang fakir daripada negeri Homs. Sayyidina Umar membaca satu persatu, fulan bin fulan, fulan bin fulan, sampailah kepada nama Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Sayyidina Umar bertanya, amirukum faqir? Gubernur kalian fakir? Lalu jawab wakil daripada Homs itu, ya, gubernur kami fakir. Bahkan aku melihat beberapa hari di rumahnya tidak dihidup dan dibakar api untuk dimasak makanan. Amanah macam tu sekali. Amirukum fakir? Gubernur kalian fakir? Ya, gubernur kami fakir. Menangis Sayyidina Umar sehingga membasahi jenggot Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Menangis kegembiraan, bukan dia menangis sedih. Sayyidina Umar gembira kerana itu pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu adalah manusia yang ditarbiah oleh tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar kata, alhamdulillah. Syukur dia seronok. Bukan dia sedih, dia seronok. Tapi bagi juga duit. Sayyidina Umar bagi 1000 dinar. 1000 dinar ni lebih kurang 700,000 ringgit zaman hari ni. Bagi 1000 dinar, letak dalam karung tu, bagi. Daripada Madinah, Putrajaya waktu tu di Madinah, pusat pentadbiran Islam, pergi ke Homs lebih kurang 1000 km, lebih kurang lah. Bawa 1000 dinar untuk Sa'id. Sampai di rumah Sa'id, letak di tangan Sa'id. Sa'id kata, apa ni? Presiden umat Islam bagi 1000 dinar. Menjerit Sayyidina Sa'id dengan ucapan yang pertama daripada mulut dan hatinya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu datang isteri Sa'id, wahai Sa'id, atuwuffiya amirul mu'minin? Apakah presiden umat Islam meninggal dunia? Sa'id kata, bal ashadda minhu, bahkan lebih buruk daripada itu. Apakah umat Islam kalah dalam peperangan? Sayyidina Sa'id kata, bahkan lebih buruk daripada itu. Ya Sa'id, apa yang berlaku? Jawab Sa'id, dunia telah masuk ke dalam rumah kita. Dunia sedang merosakkan akhirat kita. Maukah kamu, wahai isteriku, wahai isteriku, maukah kamu kita selesaikan dunia ini? Isteri dia kata na'am. Lalu diletakkan wang itu, dibahagikan setiap dinar itu ke rumah-rumah fakir, sedangkan rumah mereka juga termasuk dalam rumah fakir. Ini pemimpin dulu. Tuan-tuan, akhirnya berita tu sampai kepada Sayyidina Umar. Last ni 5 minit, saya lajak sikit. Lajak sikit saja. Akhir sekali, Sayyidina Umar dia turun buat spot check. Turun sampai di Homs. Sayyidina Umar panggil DO lah zaman kita hari ni. Panggil DO semua. Ada tak nak komplain tentang gubernur? Dia berkata ada. 4 benda kami nak komplain.
Sepanjang berapa tahun dia jadi gubernur, kami nak komplain 4 perkara. Sayyidina Umar kata, sebelum kamu semua komplain, esok semua datang panggil gubernur kamu. Keesokan harinya DO ni datang, bawa 4 komplain paling besar yang tak puas hati. Panggil Sayyidina Sa'id bin Amir. Kata Sayyidina Umar, hati aku berdebar kerana aku takut Sa'id ini melakukan dosa dan salah laku dalam pentadbiran. Takut. Aku risau pada malam tu untuk aku kecewa dengan Sa'id ini. Maka berhimpun DO ni nak mengacum lah, orang Kedah kata mengacum, mengadu. Maka 4 benda. Yang pertama, kata DO ni, Sa'id ni main kerja lambat. Waktu syuruk baru dia main kerja, lebih kurang pukul 8 pagi tu lambat. Maka Sayyidina Umar kata, wahai Sa'id, jawab, kenapa masuk kerja syuruk baru masuk kerja? Pergi tengok hal rakyat, masuk pejabat lah. Jawab Sa'id, ya Amirul Mukminin, tidak pernah aku kabarkan kepada siapa, di rumah kami tiada pembantu. Akulah yang mengangkut air bersih daripada perigi yang jauh. Akulah yang menguli tepung. Akulah yang membakar roti. Dan akulah yang menghidangkannya kepada isteri dan keluarga aku. Tuan-tuan, sudah gubernur dia pula yang buat. Kita secawan air pun tak pernah buat untuk isteri. Ini nak bubuh orang lelaki pula. Hak perasan bos ni. Hak perasan ketua keluarga ni. Secawan air tak pernah bancuh untuk isteri. Subhanallah. Suami misali. Kata Sa'id, ya Amirul Mukminin, kami tidak ada khadam. Akulah yang mengangkut air bersih. Akulah yang mengadun tepung. Akulah yang mencanai tepung. Akulah yang membakar roti. Dan akulah yang beri makan kepada keluarga aku. Sebab tu aku keluar lambat. Kata Amirul Mukminin, kamu bebas daripada tuduhan itu. Tuduhan yang kedua, Sa'id bin Amir tidak bekerja pada waktu malam. Pula dah. Malam kena kerja juga. Siang saja dia sampai maghrib saja, kemudian dia masuk rumah, dia tidak menerima aduan. Mesyuarat tak mau malam. Wahai Sa'id, jawab. Kata Sa'id bin Amir, ya Amirul Mukminin, ini rahsia aku dengan Allah. Aku tak pernah bagi tahu kepada sesiapa pun. Seluruh siang aku khidmatkan untuk masyarakat Homs, dan seluruh malam aku beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Semayang malam. Subhanallah. Aduan yang ketiga, kata DO ni, wahai Amirul Mukminin, aduan kami yang ketiga, sebulan dia cuti sehari. Tak, kami tak puas hati. Ni jahat sungguh ni. Ni DO tak boleh pakai ni. Bukan DO sinilah ni, zaman tu. Kami nak komplain sebab dia ni ambil cuti sehari sebulan. La yakhruju ilaina yauman fi syahr. Melampau. Cuti sebulan tak boleh. Maka jawab wahai Sa'id bin Amir kata, wahai Amirul Mukminin, sehari itulah untuk aku dengan keluarga aku. Kamu bebas tuduhan itu wahai Sa'id, kata Sayyidina Umar. Dan yang keempatnya, kata pemimpin-pemimpin kawasan ni, wahai Amirul Mukminin, kalau dalam majlis rasmi Sa'id gubernur kami ni, dia suka pitam. Dia sering pitam dalam majlis rasmi kami. Maka kata Sa'id, wahai Amirul Mukminin, aku pitam kerana aku teringat peristiwa aku melihat Khubayb ibn Adi radhiyallahu anhu. Sampai pitam. Teringat kisah guru dia yang tidak langsung, yang mati syahid di hadapan puluhan ribu orang pada zaman tu. Jadi tuan-tuan, yang tu saja untuk malam ni. Sekadar tu dulu. Semoga ia menjadi iktibar
panduan kepada kita semua dalam kehidupan kita. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Terima kasih kepada seluruh pengurusan masjid.